Okay geng, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel. Hari ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi geng, episod 47. Jadi lokasi aku dekat area Kuala Linggi. Macam aku tunjuk yang video yang lepas, episod 45, dia ada tampak kat sini. Jadi aku repeat lah kawasan ni. Sekarang ni air dah semakin surut geng. Tapi awal lagi lah, baru pukul 8. Kita tengok jam aku pukul 8. Okay, ini aku turun awal sikit sebab aku nak kejar air jalan surut. Cuma aku risau jaring lah geng. Kejar lagi kan, air dah makin surut, takut ada nelayan pasang jaring depan ni. Kita tengoklah macam mana. Kalau dia tak datang, kita teruskan mancing. Kalau dia datang kan, kita pindah. Sebelum tu kan, jangan lupa kita selawat Nabi lu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, kau tengok tadi aku dah buat balingan apa semua. Jadi kita tunggu. Semoga ini boleh mendatangkan hasil geng, tidak mendatangkan penat. Mantap. Geng, strike aku pagi ni lama papan. Ikan baru nak makan je ni. Tapi kau tengok lah, aduh weh, nelayan dah turun pasang jaring. Oh tu, dah boleh nampak lah. Dia dah turun pasang jaring geng. Aduh, tak tahulah aku ni kan. Nampak gaya kena pindah lah geng. Allahu Akbar. Dekat betul dia bubur geng. Panjang ni. Subhanallah. Kita kembang-kembang, pindah tempat lah. Okay geng, sekarang ni aku dah pindah tempat. Aku main dekat Camp Chalet ni. Sebab sana tadi tu ada jaring geng.
tak boleh nak mancing. Jadi aku pindah sini lah. Tapi yang malang ni geng, aku punya water pump udang pula mati. Aduh malang betul ni. Apalah, kita teruskan je mancing. Alang-alang pump pun dah mati, oksigen pump dah mati, kita teruskan mancing sampai habis umpan. So harap kat sini ada hasil lagi, okay? Kita tunggulah kat sini. Mantap. Lepaskan dia, okey? Kita buka lah. Okay. Kita lepaskan si tuka ni. Kita tak makan, jadi kita lepaskan lagi daripada kita kecilkan dia. Okay, kita tunggu ikan target kita, kan? Jom.
pagi aku hari ni. Aku rasa cukup takat tunggu kot. Dah pukul 12 lah. Panas geng. Panas nak hujan, tak tahan. Berit, panas ni. Alhamdulillah tadi aku ada strike 2 ekor ikan. Tuka seekor, gelama seekor. Lepas air dah surut, tak ada usik dah geng. Tak habis umpan aku. Lepas tu udang aku pun mati. Aku punya pump boleh buat hal pula air ni. Aduh kalau air pasang okey kot geng, cantik lah. Jadi tak apalah. Aku rasa cukup takat ni saja untuk misi kita mencari ikan tebal pipi kali ni. InsyaAllah geng, aku akan cuba lagi meneruskan misi ni sampai misi kita berjaya. Okay, kita jumpa lagi di next video geng. Assalamualaikum, bye bye. Terima kasih kepada korang yang sudi support channel ini. Mantap.